Assalamualaikum dan salam pengakau. Salam. Kami ingin kongsikan 4 jenis ikatan pada hari ini, iaitu ikatan buku sila, ikatan pencuri atau belit lucut, ikatan pengail dan ikatan tindih kasih. Ikatan buku sila. Ikatan buku sila ini digunakan untuk mengikat kain andong dan menyambungkan tali yang sama besar saiznya dan boleh digunakan untuk mematikan sebarang ikatan. Ikatan ini direka agar kedua punca atau hujung tali tersebut senang dibuka semula. Kedua-dua tali kiri atas kanan, pusing ke bawah, dan kanan atas kiri, masuk ke dalam lubang dan siap. Dan cara membukanya, kiri tarik ke kanan dan siap. Ikatan pencuri atau belit lucut. Selalunya digunakan untuk mengikat bot atau binatang supaya boleh dibuka dengan cepat. Ianya juga digunakan untuk turun dari atas pokok dengan menggunakan tali. Yang pertama, ambil tengah tali, masukkan dari arah bawah. Ambil tali kanan, buat gelung yang baharu dan tarik tali kiri. Tali kiri tali, dibuat gelung yang baharu dan tarik tali kanan. Dah siap. Ikatan pengail. Ikatan ini digunakan untuk mengikat tali pada gelung besi, kayu dan pancing. Ikatan ini juga amat kuat dan kukuh serta sesuai digunakan untuk mendaki bukit, abseiling dan rappelling. Mula-mula buat 2 gulungan seperti ini. Kemudian ambil hujung tali belah kanan dan masukkan ke dalam 2 gulungan. Dan tarik. Seterusnya, ambil semula hujung tali kanan, bawa ke atas bahagian kiri tali, masuk ke dalam, kemudian tarik sehingga ketat. Siap. Ikatan tindih kasih. Ikatan tindih kasih boleh digunakan untuk membuat gergelung yang tidak terjerut atau mengikat leher binatang supaya tidak terjerut. Ikatan ini juga boleh digunakan untuk kerja-kerja menyelamat seperti menyelamatkan mangsa yang terjatuh ke dalam sungai. Cara-cara membuat ikatan tindih kasih ialah kita ambil di bahagian hujung tali dan kemudian kita akan buatkan satu gergelung. Kemudian hujung tali akan dimasukkan ke dalam gergelung tersebut dari bawah. Kita akan lalukannya di bawah tali yang berlebihan dan kemudian masukkan semula ke dalam gergelung dan tarik sahaja. Kemaskan dan ikatan tindih kasih sudah siap. Sekian, terima kasih.